Assalamualaikum dan selamat datang ke Pharma Education Channel. Di sebalik hijauan hutan tropika Asia Tenggara, tersembunyi satu khazanah yang unik dan disukai, kadang-kadang dibenci. Bau dan rasanya yang unik, namun khasiatnya tidak ternilai. Inilah dia petai, si permata hijau dari belantara. Dalam video ini, saya akan mengupas bagaimana petai memainkan peranan hingga mampu mengubah imej pemasaran sehingga diminati oleh generasi masa kini. Dahulu, petai tumbuh liar di pinggir hutan dan hanya dinikmati oleh masyarakat luar bandar. Namun, siapa sangka kini petai mendapat tempat bukan sahaja dalam masakan tradisional, malah turut menjadi sajian kerana khasiatnya. Antara khasiat petai ialah mengandungi vitamin C bagi meningkatkan imun badan dan antioksidan. Vitamin A untuk penjagaan mata, jantung dan kecantikan kulit. Kalium untuk mengawal keseimbangan air dalam badan dan fungsi jantung, manakala kalsium pula untuk pembentukan tulang dan gigi. Petai bukan sahaja menyelerakan, malah ia boleh dijadikan sebagai teman setia dalam menjaga kesihatan harian anda. Petai bukan sekadar ulam tradisional. Melalui proses produk hiliran, ini ia hadir dalam bentuk sambal, paste, aiskrim, nasi goreng yang sedia untuk dimakan, bau sejuk beku, berintikan sambal petai dan pelbagai lagi produk makanan lain yang mudah dimakan dan tahan lama. Nak tahu sejauh mana kreatifnya petai diolah? Jom kita tengok satu persatu produk yang mungkin tak pernah anda bayangkan sebelum ini. Daripada hasil ladang, terus ke meja makan. Sambal petai jadikan simbol inovasi makanan tradisional yang valuable dengan gaya hidup moden. Melalui syarikat adik su sediaan bahan yang telah menginovasikan produk berasaskan petai seperti sambal bilis petai, sambal tempoyak petai dan paste ikan bakar petai, ini semakin mendapat permintaan dalam pasaran sehingga produk ini telah diekspor ke luar negara seperti Arab Saudi, Australia, Singapura dan Korea. Kenapa Kak Su pilih produk berasaskan petai? Kerana petai adalah komoditi yang menjadi pilihan peminat-peminat ulam-ulaman di Malaysia. Petai dipercayai mengandungi vitamin C bagi meningkatkan imunisasi badan dan antioksidan. Semua produk-produk ini kami pasarkan untuk pasaran luar negara dan dalam negara, dan sambutan amat menggalakkan. Untuk luar negara, Kak sudah ekspor ke Saudi, Kak sudah ekspor ke Australia, ke Singapura dan juga ke Korea. Alhamdulillah, semua produk-produk ini mendapat sambutan. Petai yang sinonimnya dimasak sambal, kini dijadikan pencuci mulut. Petai dalam aiskrim, macam pelik kan? Tapi itulah inovasi makanan yang mengejutkan. Jom kita lihat bagaimana petai dijadikan pencuci mulut yang luar biasa. Bagi pencinta petai, ini pengalaman baru yang patut dicuba. Bagi yang tidak biasa, mungkin akan mengambil masa, tapi pasti akan dikenang sebagai satu rasa yang luar biasa. Okey, saya dari syarikat Nalai Enterprise di mana saya membuat aiskrim berasaskan sayur-sayuran dan buah-buahan. Saya membuat juga inovasi untuk peminat-peminat petai luar sana yang nak merasai makanan yang eksotik. Pada masa akan datang, saya membuat buah-buahan tempatan seperti nangka, rambutan, durian dan sebagainya. Buah petai ini bermusim. Matlamat saya untuk saya buat aiskrim petai ini supaya masyarakat di luar sana dapat merasa aiskrim petai ini sepanjang masa. Sedap tak aiskrim petai? Melalui idea kreatif dan keberanian mencuba sesuatu yang baru, aiskrim petai kini menjadi salah satu contoh terbaik bagaimana hasil pertanian boleh dijadikan produk komersial yang unik. Belum cuba, belum tahu. Cuba dulu, baru tahu. Siapa kata petai hanya sesuai untuk sambal? Hari ini, kita bawakan satu hidangan yang ringkas dan mudah tapi cukup membuka selera, iaitu nasi goreng petai sedia dimakan.
Nasi goreng petai bukan sahaja mengenyangkan, malah membangkitkan rasa nostalgia kampung. Mudah, cepat, penuh rasa dan memang padu. Nasi goreng petai bukan sekadar hidangan lazat, tapi juga peluang menjana pendapatan. Dengan modal rendah, resepi warisan ini boleh dijadikan sumber rezeki. Petai diangkat ke satu tahap yang luar biasa, iaitu dijadikan inti pau yang gebu dan lembut. Inilah pau petai, satu inovasi luar jangka yang membangkitkan rasa ingin mencoba. Gabungan rasa lembut pau dan rasa inti yang unik ini jadikan pau petai bukan sahaja membuka selera, tetapi mampu membuka peluang sebagai produk yang menarik perhatian pasaran. Pau sambal petai memiliki potensi komersial yang tinggi. Ia bukan sahaja menaikkan nilai komersial petai, malah memperkenalkan cita rasa unik Malaysia dalam bentuk moden dan mudah dinikmati. Daripada hutan ke kilang pemprosesan dan akhirnya ke meja makan, produk giliran petai membawa harapan dan rezeki buat semua. Marilah kita sokong produk tempatan, kerana disitulah bermulanya kekuatan ekonomi negara. Dari kebun terus ke pekan, petai diolah, produk hebat. Inilah inovasi masa hadapan, warisan kekal, pasaran meningkat. Daripada tanah subur, muncullah produk giliran petai yang kreatif dan bernilai. Mari kita bangga dengan hasil tempatan. Kecil-kecil petai, besar manfaatnya. Semoga berjumpa lagi. Bye.